Nasib tak baik memang tak lepas lah, minta maaf. Okay, so ada yang tanya, bang, lampu ni boleh tutup tak? Okay, so untuk lampu aftermarket yang aku pakai ni, dia ada bagi remote tau. So untuk remote ni, dia boleh tutup. Macam mana nak tutup dia punya lampu ni? Just tekan button off ni, dia akan tutup dekat bahagian atas tu. Dekat bahagian bawah ni, dia akan still buka lah. Okay, dekat remote ni juga dia ada banyak boleh tukar dia punya mode, color and so on. So kalau kita nak merah, kita tekan merah, dia akan jadi color merah. Kalau kita nak hijau, dia akan jadi color hijau. Kalau kita nak color lain pun, dia akan jadi color lain. Nampak tak? Nak tukar-tukar mode pun boleh. Just tekan mode macam ni. Nampak tak? Dia akan mode berkelip. Dia akan dimming, rainbow. Dia ada banyak color. Okay, so memang function dia punya ni. Harga pun tak mahal, geng. Ada jugalah yang tanya, bang, lepas JPJ ke tak lepas ni? Sebarang modifikasi atas tanggungan sendiri, geng. Ikut nasib lepas. Nasib tak baik memang tak lepas lah, minta maaf. So kat mana dapatkan lampu aftermarket untuk SCV8 ni? Aku dah sediakan link dekat bawah. Harga dia murah je, geng. Jangan lupa like, komen, share dan follow, geng.